Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan media, sahabat-sahabat dari kalangan bukan Islam. Sebagaimana yang sedia maklum, pada pagi ini sekali lagi penduduk-penduduk, wakil-wakil penduduk di Kampung Sungai Baru telah berkunjung ke pejabat Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memohon jasa baik dan budi baik Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk sekali lagi campur tangan dalam isu pengambilan tanah Kampung Sungai Baru. Kerana dari kacamata penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru, pengambilan tanah ini mempunyai elemen-elemen salah laku. Dan saya di sini pada tengah hari ini ingin saya memaklumkan sekali lagi bahawasanya bukan niat kita untuk nak menangguk di air yang keruh, bukan niat kita untuk nak menunggang mengenai isu penduduk Kampung Sungai Baru, kerana isu penduduk Kampung Sungai Baru ini amat dekat di hati kami. Kami bermula berjuang untuk membantu membela penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru seawal bulan Februari tahun 2022. Malahan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 hari bulan Mac tahun 2022. Pada 29 hari bulan Mac tahun 2022, waktu itu kami berada dalam Parti Pejuang. Ketika kami berada dalam Parti Pejuang, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi satu arahan spesifik kepada semua pemimpin-pemimpin pejuang, khususnya pejuang wilayah persekutuan yang diterajui oleh saya pada waktu itu selaku ketua pejuang wilayah persekutuan, untuk membantu membela penduduk Kampung Sungai Baru. Dan mulai detik itu kami telah memainkan satu peranan yang proaktif untuk membela penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru. Sebab itulah pada 16 hari bulan Jun, sebenarnya ketika kami membela penduduk Kampung Sungai Baru, kami bersama waktu itu dengan Persatuan Penduduk Sungai Baru, kita telah tulis surat kepada DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita tulis surat kepada pihak pentadbir tanah galian PTG. Kita tulis surat kepada pemaju. Kita tulis surat kepada Malay Agriculture Settlement MAS. Kita tulis surat kepada Perbadanan Kampung Baru PKB. Kita tulis surat kepada menteri dan sebagainya, tetapi malangnya tidak ada respon. Jadi disebabkan oleh tidak ada respon, dan kita percaya bahawa pengambilan tanah ini mempunyai elemen-elemen salah laku, maka pada 16 hari bulan Jun tahun 2022, saya bertanggungjawab membawa Persatuan Penduduk dan Penduduk Kampung Sungai Baru untuk membuat laporan SPRM di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Pada 23 hari bulan Jun tahun 2022, sekali lagi saya membawa penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru untuk membuat laporan polis di Ibu Pejabat Daerah IPD Dangwangi. Dan pada 31 bulan Julai tahun 2022, untuk membuktikan kesungguhan keikhlasan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad hendak membantu penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru, Tun Dr. Mahathir Mohamad turun pada 31 bulan Julai tahun 2022 jam 8.30 malam di Kampung Sungai Baru untuk bertemu, berdialog dengan penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru yang dihadiri lebih kurang seramai 1,000 orang pada waktu itu. Dan untuk makluman semua, ketika Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawat jawatan Perdana Menteri kali kedua, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengambil tindakan untuk freeze kerja-kerja pembangunan di Kampung Sungai Baru. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjawat jawatan Perdana Menteri kali kedua, sekali lagi mengingatkan pemaju, semua pihak-pihak yang terlibat, sekiranya mereka nak ambil juga tanah Kampung Sungai Baru, ianya mesti berteraskan kepada keadilan undang-undang dan harganya mestilah lebih kurang RM3,000 satu kaki persegi. Itu merupakan arahan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan semua pihak bahawasanya isu penduduk Kampung Sungai Baru amat dekat di hati kami. InsyaAllah kami akan terus memperjuangkan apa yang kami mampu, sekadar apa yang kami mampu, dan tanpa melengahkan masa, mungkin kita bagi lebih kurang 5 minit untuk Puan Rafidah
untuk memberi sedikit penerangan bagi pihak wakil penduduk, dan selepas itu kita menjemput Yang Amat Berbahagia Tun untuk memberi pandangannya pada sidang akhbar ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Ibrahim yang merupakan penduduk dan juga waris di Kampung Sungai Baru, dan seperti mana yang Tun sebelum ini kami pernah berjumpa, saya pernah berjumpa dengan Tun yang membawakan buku suara yang berlaku di Kampung Sungai Baru. Dan Tun, saya pun masa tak ada banyak sangat kan, 5 minit saja. Jadi Tun, sebelum ni masa saya berjumpa dengan Tun, saya ingat dulu satu ketika dulu Tun pernah cakap, jangan kacau orang Kampung Baru sebab orang Kampung Baru ni mereka ketegak. Tun, jadi hari tu Tun cuma jumpa seorang yang ketegak. Kan hari ni Tun jumpa ramai orang Kampung Baru yang ketegak sebenarnya. Especially Kampung Sungai Baru, betul tak? Okay, jadi sebelum ni mungkin saya seorang saja yang datang berjumpa dengan Tun, tetapi sebenarnya Tun bukan saya seorang sahaja yang memperjuangkan ataupun pertahankan tanah Kampung Sungai Baru, tapi yang Tun nampak di depan mata ni, inilah pejuang-pejuang sebenar Kampung Sungai Baru. Sebab sebelum ni sebenarnya bukannya kita tidak stand, kita tidak fight dekat situ, tetapi kita semua tidak tahu hak ataupun undang-undang di mana perkara yang berlaku di Kampung Sungai Baru ni adalah satu penindasan untuk penduduk Kampung Sungai Baru sendiri, iaitu orang Melayu kita lah. Dan di sini ya Tun, saya terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tun Mahathir Mohamad kerana menjemput kami dan mengadakan satu sesi khas bersama dengan penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru untuk kami menyatakan hasrat ataupun luahan yang selama ni suara-suara penduduk Kampung Sungai Baru yang benar-benar yang nak perjuangkan, nak pertahankan tidak didengari. Jadi hari ini inilah penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru, sebahagian kecil lah. Sebab apa, yang lain-lainnya ada beberapa kekangan yang tidak dapat bersama dengan kita, tetapi mereka juga menyokong perjuangan ini sebenarnya. Dan di sini ya Tuan, bila kita meletakkan satu tanda aras, kenapa bila sebelum ni kita selalu menyatakan Kampung Sungai Baru perlu menang sebagai tanda aras. Satunya, benda yang sangat pasti di situ, pada tahun 1932 sebenarnya status Kampung Sungai Baru sendiri memang telah berada di bawah Rizal Mas, Malay Agriculture Settlement. Jadi that's why kita cakap dekat situ kita kena menang kan. Sebab apa? Kita akan bangkit untuk kita mendapatkan balik rizal-rizal Melayu lain yang telah berhilang. Maksudnya kat sini, bila penduduk dah ada pengalaman, dah ada ilmu, kita akan sharekan lagi di public di luar. Bantu lagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di luar sana, insyaAllah mudah-mudahan. Dan kenapa pentingnya kita katakan untuk orang Melayu ni bangkit dan pertahankan. Sebelum ni bila saya berjumpa dengan Tun sini telah memaklumkan bahawasanya di Semenanjung sahaja tanah Melayu kita ni pemilikannya dah kurang daripada 50%. Betul ya Tun? Itu berlaku kat situ. Sedangkan pada 1897, iaitu Land Enactment yang oleh British telah mengatakan melayang kolonis. Jadi itu kita kena faham betul-betul kat situ. Dan di sini saya nak tekankan juga, bila dikatakan Rizal Melayu, okay? Saya perjelaskan sikit beza Rizal Melayu dengan Tanah Mas, Malay Agriculture Settlement. Jadi katakan banyak sekatan kat situ. Rizal Mas ni, Rizal Tanah Melayu boleh dijual beli kepada orang Melayu sahaja, tetapi masih lagi boleh disewakan kepada bangsa bukan Melayu lah. Tetapi Mas ni mereka katakan sekatan, tetapi untuk kita orang Melayu itu adalah satu keistimewaan di mana bukan sahaja
berjual beli, tetapi sewa pun tidak boleh kepada bangsa bukan Melayu. Jadi dekat situ bila kita katakan rizab Melayu, rizab Melayu ni kalau nak ambil, tak kira lah sama ada swasta maupun kerajaan, mereka perlu menggantikan, maksudnya perlu menyediakan tanah yang sama, similar. Contohnya macam kita, Kampung Sungai Baru, kita nak berjalan kaki, radius kita ke KLCC 500 meter. Mereka perlu menggantikan yang sama macam itu juga. Kalau sebelah kita ada sungai, mereka perlu menggantikan yang sama juga. Ada juga sungai kat situ. Tapi agak susah lah sebenarnya, betul tak? Kan? So dekat sini, untuk kalau ikutkan SOP JKPTJ, ataupun lebih jelas lagi, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, SOP mereka, jika nak ambil, nak membuat juga pengambilan tanah ni, kalau ikutkan, sebenarnya setinggan pun perlu dielakkan. Apatah lagi kita ni semua bergerai. Jadi kalau pendek kata lah tu, kalau tak ada apa-apa keperluan yang betul-betul penting, rizab Melayu ni janganlah diganggu, elakkanlah terus sebenarnya. Kat situ yang saya pandang kat situ. Dan Tun, bila kami dah pergi lebih teliti lagi, lebih detail lagi, insyaAllah, di mana kita dah tahu kan sekatan di bawah MAS tadi, kami sebagai penduduk bukan sahaja di Kampung Sungai Baru, tetapi kami di Kampung Baru akan dalam masa dekat ni akan menghantar notis pengosongan kepada penduduk-penduduk dan juga syarikat-syarikat yang bukan Melayu yang berada di bawah MAS. Sebab apa kita tahu? Beli agriculture settlement bukan kata jual beli, sewa pun tidak boleh kepada bukan Melayu. Kenapa kita buat macam tu? Kerana DBKL, Pejabat Tanah dan Pentadbiran MAS sendiri tidak bertanggungjawab, tidak menjalankan tanggungjawab mereka untuk menjaga kepentingan dan hak orang Melayu di situ. Jadi insyaAllah kita bila kita dah tahu, Tun, sebenarnya kat sini yang saya lebih nampak lah, bila kita ni sebagai orang Melayu tak tahu hak, kami tak tahu undang-undang, maksudnya kekurangan ilmu dekat situ, itu yang membuatkan kita tak berani nak lawan balik benda ni. Tapi bila kita dah tahu, alhamdulillah rata-rata ramai yang bangkit untuk pertahankan tanah Melayu ni. Dan alhamdulillah kita bersama-sama dengan Tun, insyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati Tun kerana prihatin kepada isu Sungai Baru, bukan sekarang ya, sebab kata Datuk Khairudin bukan baru sekarang, tetapi sejak 2022, tetapi ada banyak kekangan dekat situ. Tapi Tun masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita, Tun bersama-sama dengan kita untuk melawan balik perkara ini, untuk kita pertahan dan dapatkan balik tanah Melayu kita yang hilang. Jadi setakat ini daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan kepada orang Bau yang telah datang pada hari ini untuk melapaskan masalah mereka kepada, bukan kepada saya tapi juga kepada umum, kepada orang di negara kita ini. Negara kita ini dikatakan negara demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat berkuasa. Tapi tak bolehlah rakyat nak ada mesyuarat. Saya banyak dengar ada 33 juta rakyat, takkan kita boleh ada mesyuarat. Sebab itu kita pilih wakil untuk bercakap bagi kita. Malamnya apa yang berlaku sekarang ialah wakil kita tak peduli langsung tentang masalah kita. Bukan mereka tak tahu pasal Kampung Baru. Mereka tahu berkenaan dengan tanah-tanah rizab Melayu yang sudah dijual. Sepatutnya mereka jangan buat lagi undang-undang untuk ambil lagi segala tanah-tanah yang dirizabkan untuk orang Melayu yang
kata-kata miskin. Tetapi mereka tidak pun menyuarakan sepatah pun dalam Dewan Rakyat. Wakil rakyat, siapa mereka ini? Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil diri mereka saja. Pasal boleh jadi wakil rakyat, kita undi bagi dia pasal janji macam-macam. Dan jadi wakil rakyat, dapat gaji besar, seronok, tak peduli dah masalah rakyat. Soal kampung baru ini sudah disuarakan jauh lebih lama. Mereka tentu tahu, tapi kita tak dengar sama ada mereka menyuarakan ataupun cuba mempengaruhi kerajaan supaya mengambil berat tentang masalah rakyat, masalah penduduk kampung baru. Saya tahu biasanya kawasan-kawasan miskin ini semakin lama semakin usang, buruk dan perlu diperbarui. Tetapi kalau nak baru pun, naklah jangan dengan cara membuang penduduk-penduduk di kampung baru ataupun kawasan-kawasan yang usang yang lama ini. Gunungnya nak ambil contoh Singapura. Di Singapura dulu ada kampung Melayu, lagi tak ada lagi, dah hilang lah. Di mana pergi kampung Melayu di Singapura? Sudah diambil alih oleh developer yang membangunkan kawasan rumah mewah, pencakar langit dan sebagainya. Dan orang Melayu yang dulu duduk di kampung Melayu diagih-agihkan supaya mereka tidak boleh bersama dengan mereka. Bubu 2 orang di kampung ini, 2 orang di flat itu, 2 orang di tempat lain. Jadi mereka sekarang ni tak ada satu kumpulan, tak ada pemimpin pun. Itulah yang akan berlaku di Malaysia apabila kita jadikan Singapura sebagai contoh apa yang patut kita lakukan apabila kita luluskan undang-undang URA ini. Undang-undang URA ini bertujuan untuk mengambil alih tanah yang usang milik orang miskin supaya orang miskin dapat dikeluarkan daripada situ, bangunan mewah didirikan dan orang miskin akan tinggal jauh daripada bala. Akan akhirnya duduk di pinggir hutan. Itulah nasib orang miskin di Malaysia ini. Kerana kita punya di wakil rakyat tak peduli apa jadi. Bila mai pilihan raya, janji itu, janji itu, macam-macam janji ada. Bila nak ada pilihan raya, pasal nak diberi undi. Bila kita bagi undi, dia jadi wakil rakyat, dia kira duit dia ada. Dia tak kira nasib rakyat. Ini bukan wakil rakyat. Ini bukan wakil rakyat. Ini wakil diri dia sendiri. Sebenarnya mereka menipu. Sebab itu kita nak supaya wakil rakyat mendengar beritaan orang kampung baru ini. Mereka menghadapi masalah. Ramai daripada mereka adalah orang Melayu. Orang bukan saja kampung baru, orang daripada kawasan yang usang ini juga akan dikeluarkan. Sama ada mereka Cina atau India yang miskin akan dikeluarkan supaya developer yang kaya dapat ambil alih tanah, bangun bangunan mewah, pacakan lagi shopping kompleks dan sebagainya, dan orang di tempatan itu tidak lagi dapat duduk di situ. Mereka terpaksa dikeluarkan. Dan sekarang ini kononnya kalau 80% bersetuju, 20% tak bersetuju, pedulikan 20%, ambil saja. 80% bayar ganti rugi, yang 20% tak ada ganti rugi pun boleh ambil tanah. Lama kelamaan bukan saja di 20%,
angka ini akan meningkat sampai 50%. Kalau 50% bersetuju, yang 50% yang tak bersetuju, tak ada suara. Inilah undang-undang baru yang akan diperkenalkan. Sebab itu kami menentang undang-undang baru, tetapi kami boleh menentang dari luar. Yang berkesan ialah wakil rakyat yang kita pilih. Janji mereka akan jadi wakil kita. Tapi bila dah jadi wakil, bila dah dapat tempat, jadi yang berhormat, jadi yang amat berhormat, tak peduli langsung tentang nasib rakyat. Tak ada benar yang rakyat menderita yang dibangkitkan dalam Dewan Rakyat. Saya harap orang yang semacam ini tidak lagi akan kita bagi sokongan kerana mereka bukan wakil rakyat. Sebab itu saya berpendapat bahawa kes Sungai Baru ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan, perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat, dan undang-undang yang bertujuan untuk merampas harta orang miskin oleh orang yang kaya ini dapat dihentikan. Ada apa-apa soalan daripada pihak media? Kita buka 3-4 soalan sebelum kita bersurat. Masuk je. Masuk tengah. Boleh rapat lagi lah. Rapat lagi. Yang tinggi boleh. Mahukan betul bersama kami. Ya. Betul bersama kami. Mahukan betul bersama kami. Ya, setuju. Tuan, apa ni tindakan Tuan selepas ni macam mana Tuan? Adakah Tuan nak hantar surat pada Perdana Menteri sekarang ke macam mana? Saya dah tulis dalam blog pun dah buat. Saya dah bercakap banyak kali. Saya nak tulis surat tak ada masalah. Saya boleh tulis